Kak, ni kak ada apa kak? Lari pattern. Ha? Ada apa? Lari pattern. Lari pattern. Akak layan nombor berapa? 1. Nombor 1. So, kena buat apa? Lari lah. Lari lah. So, ni kita nak pergi mana ni? Mount Austin. Akak punya sukan buat dekat mana? Dekat Mount Austin tahulah dekat mana? Dekat sekolah ke? Dekat stadium. Stadium. Alright guys, hari ni ada aktiviti sukan sekolah anak aku. Jadi kita layan dia. Tak boleh nak bawa semua sebab anak aku yang lagi 2 tu tak sihat, kena HFMD pula. Jadi aku berdua lah dengan anak perempuan aku seorang ni, yang cantik, comel jelita ni. Tak tahu. Kanan. Atas kerja. Syah, ambil gambar dulu. Tuh, rumah kuning. Dia jadi jam mana? Nampak tak? Kau dah ready ke tak? Belum. Ha? Dah ready nak lari laju tak? Belum. Sini. 3 je. 3 je. Apa? Kat atas 2, kat bawah tengah-tengah ni. Okey, je. Nama depan. okey. Oh. Depan sikit. Sini okey. Ha? Ha, okey tak ni? PVP pasang bib. Tengok. RM11. Benda enggak? Kau tak jumpa barisan ni? Ha? Rendah sangat ah. Sekejap. Tinggikan sikit. Okey, dah. Faham tak? Sini Oh ya. Okey, dah ready dah? Ha? Belum. Enggak, dah ready belum? Tengok. Salam diri. Bye. Bye. So ni grup kakak ah. 4 orang. Awak kan 4 orang kan? Siapa lagi? Mana lagi 2 orang? Ha, yang mana lagi 2 orang? Ni? Cukup lah. Aku tak buat ni. Mana jangan ngakak. Okey. Kasut okey tak? So berat lah dia tengok. Okay, kasut ready lah.
Sana lah. Nak balik ke apa? Ha? Dah boleh balik ke? Ha? Ha, dah boleh. Jom kita balik. Kak, macam mana lagi tadi? Nombor 3. Dia tengok macam nombor 5 je. Mana ada? Ha, dia nampak dalam video. Dia ambil video kot. Ha? Bertiga. Nah? Bertiga. So macam mana lagi tadi? Okey tak? Okey. Ha, laju ke tak laju? Tak tahu. Nanti awak tengok video awak. Okey? Alright, kita dah settle. Anak aku pun dah berlari tadi. 50 kali 4 kali 50. Larian baton. So macam mana? Okey je? Ha? Nombor 3. Nombor 3 dia tengok nombor 65. Mana ada? Ya, kalau nombor 3 teacher dah tak bagi balik, tahu tak? Teacher tak bagi balik sebab apa? Sebab nak ambil hadiah. Macam mana? Mana akak tahu? Lagi dia suruh mami check dulu. Kalau tak, kita patah balik.